Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faizal bin Umar. Kini saya berada di bawah agensi Hani Muhammad Yusof. Saya telah berada di dalam industri ini selama 11 tahun dan Alhamdulillah masih lagi di sini untuk memberi sumbangan kepada masyarakat. Jadi perkongsian saya pada hari ini adalah untuk kita sama-sama mendengar satu perkongsian berkenaan dengan pampasan penyakit kritikal. Sedikit latar belakang berkenaan dengan klien saya. Beliau adalah seorang eksekutif di salah sebuah syarikat swasta di Kuala Lumpur dan telah mengambil sijil takaful dengan saya pada tahun 2015. Ketika itu umur beliau adalah 38 tahun. Tidak ada yang kita boleh jangkakan pada masa hadapan dan Allah duga beliau dengan penyakit Parkinson 5 tahun selepas beliau mengambil sijil takaful. So dia bermula pada tahun 2020 ketika PKP, di mana beliau telah merasa badan yang sangat lemah dan beliau ada masalah untuk bergerak. Jadi apabila keadaan ini berlaku, apa yang beliau buat ialah beliau kontak saya untuk bagi tahu tentang keadaan beliau. Jadi apa yang saya telah suggested adalah untuk beliau pergi mendapatkan rawatan awal di KPJ, memandangkan beliau telah mempunyai plan takaful dengan kami. Jadi apa yang saya nak terangkan tentang manfaat yang telah diambil oleh beliau adalah satu plan komprehensif, di mana di dalam plan komprehensif ini terdapatnya pampasan hibah, pampasan hilang upaya tekar sepenuhnya, pampasan penyakit kritikal, pampasan penyakit kritikal awal, hospital allowance dan juga waiver ataupun penepian sumbangan apabila berlakunya hilang upaya tekar sepenuhnya ataupun penyakit kritikal. Jadi manfaat-manfaat ini adalah manfaat yang komprehensif, termasuklah dia ada simpanan, dia ada investment. So setelah dia merasai badan dia yang sangat lemah, jadi dia telah pergi ke KPJ Selangor untuk rawatan susulan, dan apabila dia telah pergi ke KPJ Selangor tu, dia belum dapat diagnosis yang sebenarnya. Dan apa yang doktor beri adalah hanya ubat-ubatan lah. So that mengharap yang apa yang berlaku pada dia itu akan berkurang. Seterusnya pada tahun 2021, melihat pada kondisi beliau telah terus pergi ke Hospital Kuala Ampur Rahimah kerana untuk bertemu dengan pakar neurologis di sana. So pada tahun 2021, setelah beberapa ujian dibuat, so pihak HTA telah mengesahkan bahawa beliau dihidapi dengan Young Parkinsonism. So Young Parkinsonism ni adalah satu yang sangat rare lah sebenarnya. Bagi seorang yang berumur 44 tahun pada waktu dia didiagnose, ini adalah satu yang to be frank mengejutkan juga pihak neuro, kerana jarang ada penyakit Parkinson yang awal 40-an, dan dia terus mendapatkan rawatan. Dan daripada situlah saya cuba membantu dia untuk mendapatkan pampasan yang sepatutnya. Klien saya ini dia telah mengambil pampasan kritikal sebanyak 90,000 dan 90,000 juga untuk pampasan penyakit awal kritikal. Jadi apabila kita dah ada manfaat begini, jadi adalah satu tanggungjawab bagi saya sebagai ejen untuk saya membantu klien saya, kerana jumlah yang dia sumbangkan sebulan daripada tahun 2015 adalah sebanyak RM400 sebulan. Jadi setahun dah 4,800. Jadi apa yang saya cuba lakukan adalah saya dapatkan medical report yang sepatutnya lah daripada HTA. Terus terang cakap memang turun naik untuk saya dapatkan report medical report tu, kerana ini adalah satu yang unik tentang pampasan penyakit kritikal Parkinson. Berbeza dengan penyakit lain, kanser. Saya juga ada klien yang kanser, breast cancer, colon cancer. Tapi berbeza dengan yang Parkinsonism ni. Kerana apa? Kerana doktor tak boleh nak diagnose dia sama dia ada stage berapa, tak boleh. Untuk kita claim pampasan penyakit kritikal stage 3 untuk Parkinson in particular, dia perlu gagal 3 daripada 6 kegiatan kehidupan harian.
Antaranya adalah yang pertama, mandi untuk membersihkan diri dia sendiri. Keduanya, dia boleh berpakaian sendiri tanpa bantuan orang lain. Ketiganya, dia boleh bergerak daripada A ke B tanpa bantuan orang lain. Keempatnya, dia boleh pergi ke tandas, menguruskan diri di dalam tandas tanpa bantuan orang lain. Kelima, dia boleh makan dengan sendiri. Dan keenam, daripada segi pergerakan dia, bangun dan duduk. So, 6 kriteria ini, daripada 6 dia perlu gagal 3. Dan untuk pembahasan penyakit awal kritikal, dia perlu at least 2 daripada 6. Terus terang cakap, bila berlaku benda ni, of course, dia adalah sesuatu yang memerlukan satu kerjasama juga daripada pihak Hospital HTA untuk membantu klien. Dan Alhamdulillah, the last report yang diperlukan adalah apa lagi dokumen sokongan. Kami, saya dan juga tim saya telah mendapatkan report daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat, dan dia telah ada kad OKU, ketidakupayaan fizikal, pada tahun 2022. Setelah dia kena Parkinson ni, memang dia tidak boleh bekerja. Dia cuba mendapatkan pekerjaan, semuanya ditolak kerana dia sangat lemah. Dan tanggungan dia adalah seorang anak dan juga ibu dia yang berumur 70 tahun. Jadi instead of dia jaga ibu dia yang jaga dia, drive dia pergi hospital apa semua. Okay, akhirnya pada tahun 2023, pampasan yang berjumlah 90,000 telah diluluskan dan dibayar kepada klien saya. So pada waktu ini, terus terang saya cakap, saya berjumpa dengan dia dan dia sangat-sangat bersyukur, speechless, kerana dia nampak that 90,000 will help him a lot. Satunya, dia nak bayar kembali hutang-hutang selama dia sakit kepada kawan-kawan dan family dia. Kedua, dia nak bayar balik nafkah anak dia yang selama dia sakit dia tak dapat bayar. Dan ketiga, untuk dia meneruskan kelangsungan hidup tanpa pekerjaan. Dan keempatnya, duit itu adalah sesuatu yang dia boleh gunakan untuk dia mendapatkan rawatan alternatif selain daripada rawatan medical. Jadi, just imagine, dia mendapat waiver pada umur 44 tahun sehinggalah umur dia 80 tahun, sijil takaful yang beliau ambil dan dibayar sebanyak RM400 sebulan, tidak perlu lagi dibayar oleh pihak klien. Savings beliau, because ini adalah plan investment, plan pelaburan, akan grow bersama-sama dengan pembayaran yang dibuat. Jadi beliau tidak ada masalah untuk menggunakan medical card beliau, dan juga tidak ada masalah untuk beliau menggunakan duit simpanan ataupun investment di dalam akaun investment beliau sehinggalah umur beliau 80 tahun. Inilah sebenarnya tanggungjawab seorang ejen takaful. Kita membantu. Kita sebenarnya bukan untuk sekadar wang ringgit, tetapi kita punya pekerjaan adalah lebih untuk membantu orang di luar sana. Selebihnya kita serahkan pada Allah tentang rezeki kita. You takkan boleh bayar dengan wang ringgit lah. Perasaan apabila seorang klien dia berterima kasih dan kita tahu sumbangan kita tak besar sangat, tetapi asbab daripada kita membuat sharing pada dia, kita berkongsi dengan dia tentang kebaikan takaful, kebaikan sijil takaful, kebaikan pampasan penyakit kritikal, dia mendapat manfaat. Bukan dia saja sebenarnya. Kalau kita tengok daripada circle dia, ibu dia yang tua umur 70 tahun pun akan mendapat kebaikan, anak dia pun akan mendapat kebaikan, dan dia sendiri. So saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kerana telah memberi peluang untuk saya berkongsi berkenaan dengan cerita yang sangat menarik daripada klien saya ini. Kita tak nak ada penyakit. Okay, kita tak nak ada penyakit. Tak ada siapa pun yang nak sakit. Tetapi kalau kita sakit, kita mempunyai perlindungan yang cukup. Okay, kita ada pihak takaful untuk membantu kita. Alangkah itu lebih baik daripada kita tiada apa-apa.